Din. Din. Berapa wang semua yang telah terkumpul? Kalau dah cukup, segeralah hantar Nasir melanjutkan pelajaran musiknya di luar negeri. Kalau tak salah aku, wang yang aku kumpulkan tu memang dah cukup untuk menghantar Nasir ke luar negeri, Jis. Tapi, katakan sajalah Pakcik. Gunakanlah wang itu untuk mengwajib mata Pakcik Aziz. Tidak. Pakcik dah tua. Kau masih muda. Tenaga kau masih diperlukan untuk membantu muzik tanah air. Soal Pakcik janganlah kau susahkan. Banyak lagi cara lain yang halal untuk orang-orang buta mencari sara hidup. Teruskanlah cita-cita kau, Nasir. Betul kata Pakcik Aziz engkau tu, Nasir. Kami benar-benar nak menolong kau demi untuk masa depan kau. Mudah-mudahan kau boleh berjaya, Nasir. Nasir, walaupun ayah kau sudah tiada lagi, namun Pakcik berdua ingin membantu kau untuk kejayaan kau, Nasir. Sudahlah, Nasir. Pergilah berkemas apa saja yang perlu, ya. Sehari dua lagi, Pakcik berdua akan mengatur segala keperluan kau, ya. Pergilah. Pergi. Sabar saja, sabar. Kita doakan sajalah mudah-mudahan dia berjaya ke luar negeri.